Nice. Macam mana ni? Dah bedi tu injet ni. Apa ni? Ni. Slip disc. Panas Mat. Oi, panas Mat. Baru lubang 3 ni, bila nak habis? Oi, baik. Oh, nice. Nice shot. Nice shot. Nice shot. Itu sebab tak rekod banyak kan. Memang gameplay aku out kali ni. Nice shot dia. Oi, nice shot. Green dia mungkin tak nampak daripada sini lah. Oh, sana ujung tu green dia. Nice shot. Uyu. Woo. Nice shot. Siapa yang parking P kat situ tu? Aku jangan tanya game memang hancur geng. 120 lebih. Shot daripada Daniel. Oh, nice shot. Oh, nice. Ini sampai. Baik. Muka jangan kecewa sangat ni. Kecewa sangat. Nak dapat 58 kena berdiri ni. Good luck for 98. Good luck for 90. Good luck for 90. Good luck for 100. Hello guys, berjumpa lagi kita di Eddie Striker Channel. Selamat tengah hari kan, selamat tengah hari. Hari ni aku nak buat konten lain sikit lah, lain pada yang lain lah. Sebelum ni konten-konten aku memancing kan di kolam kan. So sekarang hari ni aku dengan flightmate aku lah, Fairuz, Ras dan Cik Ri nak pergi main golf dekat Bangi Golf Resort. Hari ni tak mahu cakap banyak, nak tanya break-break untuk setiap seorang lah. Break rekod. Fairuz hari ni nak break berapa? 100 lah. Break 100 geng, Fairuz. Ras, My personal best 98. Oi, lagi kasar. Cik Ri, nak break berapa Cik Ri? 90. 90, 18 lubang kan, 18 lubang nak break 90. Aku jangan tanya lah, memang hancur ni 120 kat atas kot. So, yang mana baru masuk channel aku ni, aku ucapkan selamat datang dan jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah ni ke? Okay geng? Tak mahu cakap banyak. Jom kita jumpa dekat padang golf nanti. Alright, let's go. Okay guys, tadi Cik Ri dah buat pembayaran dah. Dia dengan Ras tadi pergi buat pembayaran sekejap. Hari ni kita orang berempat lah, flightmate. So kita tengoklah macam mana gerakan daripada lubang 1. Tak ada flight lagi belakang kita orang ni. Aku ni main merepek sikit geng, main merapu-rapu lagi ni. Bola 2 biji. Tetalis. Sejujurnya lah kan, aku ni baru dalam 4 bulan macam tu lah main golf ni geng. So korang jangan kecam aku lah kalau aku main merapu ni. Okay, hari ni kita main biru geng. T biru. Katanya T biru. Black pun ada sini oh. So tengok macam mana ni. Fairway dia belah mana ni? Belah sana ni? Oh, straight sana. Oh, tu lah tu. Kali kau nak buka. Oh, belah sana. Okey. dia macam Rajan letak. Hang ada sana. Bukan sana. Oh, okey nampak. Oh, dia punya ni layout dia. Ni hole 10 dulu kita start. Tu spotlight nombor 3 tu. Sebelah ada tu green. Solat 1 2 3. Oh, sebelah tu green. Ni par apa ni? Par 4. Shot par 4. Kita semua main Bangi ni semua shot par 4. Okey. Par 4 tau. Oh, asal pendek sangat? Memang. Oh. Kita orang masuk second night dulu. Tengok macam mana. Target saya hari ni, saya nak tee off cantik, second shot cantik. Tu je. Oh, mantap. One good shot. Baru sudah set up dia punya pukulan dia. Nice. Baik. Nice shot. Nak break 98 tu, mari kita tengok macam mana. Break 98 ni. Nice. On. Cik Ri pula, mari kita tengok macam mana pukulan break 90. Katanya break 90. Oh, baik. Oh, ke kiri sikit.
Ni tuan punya kamera. Hari cuaca sangat cantik Shot. Masuk lek. Shot. Okay. Let's go. So tengoklah macam mana kan, masing-masing dah buat shot masing-masing tu. Allah Akbar. Boleh lah tu. Itu biasa. Itu biasa kan. Nice. Apa dia? Bedi? 90. Pada apa pada? Dah tepuk dah tanya. Kenapa? Cherry? Jangan tanya. Pergi. Betul dah tanya. Turun Lubang satu tadi geng. Korang nampak senang kan? Korang datang Maria main. Senang. Nampak ya senang. Senang. Untunglah bedi. Suka hole 11 pula. Bateri index 3. Sistem berapa ni? T biru 162. Ni baru lubang tambah dah injek dah. Macam mana ni? Dah bedi tu injek ni. Terkipok ni. Lah, ilah. Apa ni? Slip ni. Slip this. Yes. Let's go. 162 distance ni aku mungkin akan pakai kayu 7 kot. 7 boleh ni 162. 7 6 6 pun boleh lah. Korang nampak senang lah main golf ni. Pukul bola masuk lubang, korang datang main lah. Yang mana yang tak biasa main tu datang main tengok. Driving range semua orang boleh main, tapi padang tak semua orang boleh main tu. Bedi jalan dulu. Nice shot. Uyu. Baik ya. Cherry pula. Alah, masuk balik. Alamak, kolam. Sekali lagi untuk virus cubaan. Nice. Nice shot. A few moments later. Panah mat. Oi, panah mat. Baru lubang 3 ni bila nak habis. So ni lubang keempat geng. Tadi part 3 tadi dia dah jalan, tak boleh nak rekod sangat sebab tak tahu rekod macam mana ni, sebab aku baru first time buat. Jalan. Baru first time buat konten golf ni. Macam mana nak buat pun tak tahu tau. So tentam je lah. Korang layan je lah sampai habis. Ni lubang ke-13 par 4. Nice shot. Nice. Cherry. Oi, baik. Pala. Itu hari ni dah buat dah. Nasib baik tak ada kepala korang tu. Baik tu. Baik. Geng, mari teruskan lagi. Kita ke lubang 14, lubang 14. Ingat, paksa nak rekod tapi nak rekod full ni disebabkan panas sangat satu. Action kamera pun terlalu panas, so tak boleh nak rekod terus menerus lah. So kita jumpa di lubang-lubang sekian-sekian nanti. Lubang 16 geng, 16 patri. Patri, lubang 16. Oh, triple ni. 2 kali triple. Satu gini awak. Kau satu nama ni kan? Banyak lubang ni. Banyak lagi. Oh, nice shot. Sampai.
Saya jumpa 8. Nampak gigil oh. Teruk nak gigil ke? Itu kau belum sampai lagi dia tak kau tangan sampai. Okey, daripada cherry pula. Memang ke sana tu. Patri geng, lubang 16. Nice shot. On. Sampai tak? Angin. Dia masih tak sampai. Tak apa. Sama listen aku je tu. Let's go kan, kita habiskan second night. Panas oh. Aku nak ayang dahaga ni. Okay guys, sudah habis second night geng. Oh, tengok macam nak mandi peluh. Memang betul panas. Tak boleh gameplay pun out dah ni. Itu sebab tak rekod banyak geng. Memang gameplay aku out kali ni. Aduh, panas sangat. Mengganggu emosi, tak boleh nak fokus. Cik. So kita jumpa di first night lagi geng. Okay, let's go. 5 minutes later. Okay guys, kita berada di first night geng, lubang 1. So kita tengoklah macam mana. Nice shot, Dip. Oh, ini cantik. Direction lah. Daripada ras. Pada tibok Patri. Kat sana Pin dekat bawah tu. Kiri. Naik tapi ke kiri. Nice try. Good shot. Daripada cherry pula. Mari kita lihat. Oi, nice shot. Oh, tepi kola. Mantap. Okay guys, ni lubang 3 Pafai hingga 13. Lihat dia. Baik. Green dia mungkin tak nampak daripada sini lah. Suasana ujung tu green dia. Okay. Nice shot. On. Baik lah. Eagle. Kita di second hole. Last second hole. Di hole 8 Patri. So mari kita lihatlah macam mana hasil dia sebelum kita menamatkan. Ha? Ha? Siapa yang parking T kat situ tu? Aduh. Oh dah. Berapa lubang kita main tadi? 18 17 16 lubang lah geng. Main tadi, sekarang jam menunjukkan pukul 5.40. Berapa? 49. Oh yo, break 50. Sekarang aku satu je. Triple. Sekarang 49. First night tadi punya ni, second night. Kita orang lebih kurang ada lagi 2 lubang lagi balance. Sekarang ni lubang ke-16. So tengoklah macam mana hasil dia. Skor je lagi kan, memang hancur. Aku jangan tanya kan, memang hancur geng. 120 lebih. tak habis lagi pun aku dah tahu dah gameplay ku. Memang hancur kali ni. Shot daripada Daniel. Ke kanan. Nice try. Oh, nice shot. Oh, tak sampai. Tak. Oh, tak apa. Kita cherry pula. So green korang boleh tengok ujung sana kat situ green, kat flag merah tu. Shot pada cherry. Oh, nice. Ini sampai. Oh, nice. On. Tu boleh berdiri. Okey. Dah dapat kan? Baik. Baru tak cukup speed. Oh, dia melompat pula. Okay guys, last hole. Last hole. Good luck.
Good luck for 98. Good luck for 90. Good luck for nanti. Good luck for 100. Aku very luck. Sebab 120 kat atas. Dah agak dah. Okay geng, kita tengok nanti skor macam mana masing-masing. Muka jangan kecewa sangat ni. Dah nak dapat 58 kena berdiri ni. 1 hour later. Okay guys, nampak muka kecewa ni, semua muka kecewa. Mana dah? Mana dah? Ya ke? Ha. Okay guys, aku nak beritahu lah skor-skor ni. Aku je 125. Betul lah aku target 120 kan, 125 beli tu. Virus cakap skor yang target apa? 100. Oh 100. Baik 102. 102. Baik. Didil. Tadi saya cakap 99 tau. Cek balik tadi. Saya sebut 99. Saya sebut 99. Tas. My personal best 98. Bukan 98. So yang saya dapat ni pun 99. Cek balik nanti. Okay, Jerry pula Jerry. Berapa skor? 95. Aduh. 95. Aduh, nak break 90 tak dapat tadi. Tak dapat. Okay geng, tu dia lah hasil kami hari ni. Hasil bermain golf di Bangi Golf Resort. Nampaknya sampai dekat sini je lah video kali ni. Yang mana baru masuk channel aku ni, aku ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah ni, okay? Next pula mungkin di IOI Palm Garden Golf Club geng. Nantikan kami dapat special lah dekat Palm Garden Golf Club. Ni dia orang dia. Kita tolong main kat Palm Garden Golf Club. Baik. Okay, yang mana dapat rate special tu boleh Roger dia ni. Ras, nanti aku akan selitkan nombor telefon dia dekat sini. Right. Okay, aku gerak dulu. Assalamualaikum.